Okay geng, kembali lagi bersama Transmatic Autobahn. So hari ni kat belakang kita ada Range Rover Evoque 2.2 diesel. Jadi kereta ni datang dengan masalah apa? Masalah dia memang masalah common lah. Masalah indikator coolant level low. Macam video-video lepas ni pun memang kereta yang kami terima kat bengkel ni memang banyak indikator coolant level low lah. Jadi untuk Range Rover belakang saya ni, customer bagi tahu dia top up coolant je, top up je habis. Lepas tu naik indikator coolant level low. Jadi masalah dia kat sini, selepas technician kita buat pressure test, memang kita jumpa lah masalah dia apa. Masalah dia memang kat bahagian thermostat ni lah. Jadi macam cameraman sini, jadi macam yang tuan-tuan sedia maklum untuk thermostat ni, material dia kalau kita boleh lihat memang terdiri daripada plastik lah. Jadi untuk parts-parts yang terdiri daripada plastik ni, kita sedia maklum lah memang jangka hayat dia memang 3 hingga 5 tahun lah. Ataupun nak senang, kita just prepare mileage dah 80,000 ke atas atau 100,000, kita kena standby lah untuk buat checking dan kita ambil nasihat daripada technician. Kalau dia orang suka tukar, memang tukar lah. Tapi untuk kes-kes thermostat ni memang mostly memang kena buat replacement lah. Sebab benda-benda yang terdiri daripada material plastik macam ni, dia dalam enjin dia main dengan haba. Hari-hari kita guna daily use kan, bawa pergi sana sini, benda haba kena plastik, memang fatigue lah. Dia ada jangka hayat dia, memang tak boleh elak lah. Jadi sekarang ni macam kat belakang saya ni dalam proses untuk buat thermostat replacement lah. Jadi selepas kita buat thermostat punya replacement, kita akan buat balik pressure test untuk double check lagi sekali ada tak kebocoran lagi untuk thermostat ni, ataupun ada kebocoran yang kita tak jangka, macam kebocoran kat water pump ke kan. Jadi itulah sebabnya pressure test ni pun kita kena buat. Jadi kepada pengguna-pengguna Continental kat luar sana yang pakai Mercedes ke, BMW ke, Range Rover ke, kalau nak buat checking, repair atau servis pun, datang je ke Transmatic Autobahn, Taman Putra Perdana Puchong. Kita orang buka hari-hari kecuali hari Jumaat. Jadi untuk sebarang pertanyaan boleh klik link di bio. Assalamualaikum.